Ibu jangan tidur. Ibu jangan tidur. Bangun. Hari ni nak jumpa doktor mana boleh tidur. Oh, bangun. Apa? Kenapa? Ibu dah kenyang kan? Ibu dah kenyang. Kenapa? Ele. Kenapa? Bulan 3 bulan lepas tu baru pergi hospital. Sebab buat tunggu appointment. Tak dapat tujuan, dapat pergi apa Wah, laju je. Hari ni exercise kaki pula. Semalam exercise tangan. Hari ni exercise kaki. Okey tak? Okey tak ni? Boleh tak? Janganlah marah sangat. Cik. Okey ke? Betul okey. Tapi bulan dekat susu bawa ke dekat UCSI. Lepas tu bulan dekat makan asam pedas ke hidungnya gatal? tak juga saya pergi OPD. Oh, Okey tak? Tak apa yang dia cakap? Saya dekat spray tu Apa yang dia cakap tu agak ni? Apa yang dia cakap tu? Apa yang dia cakap tu agak ni? Okey tak? Mel. Kenapa? Cakap apa? Apa yang tak puas hati tu? Ulu. Okey tak? Nak pergi mana lepas ni? Nak pergi mana? Ibu bangun. Assalamualaikum. Nak pergi mana lepas ni? Janganlah marah. Marah ke ni? Ngantuk ke? Mana ada orang tidur berdiri? Bangun. Eleh. Bangun. Orang tak tidur berdiri. Hai. Assalamualaikum. Marah. Tak pandang macam ni lah, marah pula ni. Cakap apa tu? Aku marah ni. Tinggal ikat muncung. Tinggal boleh tinggal tak? Boleh tinggal lah ni. Boleh tinggal dah. Tak dengkur pun. Syap. Ikat mulut dia. Tu. Bangun. Ui. Bu, bedung ke? Barut ke ni? Mana ada orang barut ni? Dah tua tak barut lah. Dah tua tak barut. Dah cakap apa? Tak malu dah tua pakai barut. Tukar masuk angin ke? Ulu. Lepas tu? Marah ke? Cik. Aduh. Kau mencekik. Beli apa? Nasi.
Weh. Apa lagi tu? Sabar. Sabar. Kita support juga member. Ni memang padu, memang sedap. Ni memang padu. Jana Putra. Dekat mana ni? Di Ketelia. Di Ketelia. Macam ni. Support member aku, beli.